Scammer yang bijak ni adalah scammer yang kita boleh tengok hari ni sampai bank pun kena. Bank pun tak dapat nak tangkap. Bocor cerita jujur. Bocor. Tapi macam mana Ustaz? Bila orang dah pernah kena, mungkin mak dia kena, kakak dia kena scam, tiba-tiba dia ni adalah anak muda yang bijak pandai, mungkin dia buat research. Dia ikut internet, dia buat haji atau umrah DIY dengan confidentnya. DIY ni famous Sekarang ni dah macam trend. Contohnya sekarang ni visit China, pergi sendiri, DIY pergi sendiri tanpa. Betul, sebab itu aku dah jumpa kat makcik dua ni. Daripada Bangi kak. Kata makcik murah DIY. Aku kata DIY apa benda? Aku tahu kedai. Oh, do it yourself. Aku kata umrah pun ada DIY. Ada makcik. Ambil ni, dia ni bawa kereta sewa apa semua. Mudah dia buat. Macam mana Umrah lah. Umrah. Ustaz punya point of view tentang orang yang nak buat DIY, mungkin ada pesanan langkah berjaga-jaga. Umrah dengan haji DIY lain. Kita sebut tentang yang betul-betul DIY betul-betul DIY. Yang memang dia bukan ambil term ni daripada mana-mana syarikat. Sebab ada juga syarikat yang dia buat package umrah DIY. Oh, ada juga. Tak DIY mana pun. Tak. Tapi sebenarnya lebih kepada nak berlepas diri. Dia buat package umrah DIY, F daftar, lepas tu F pandai-pandai sendiri. So itu pelepah diri, untung kau ambil. Bagi saya, umrah DIY ni hanyalah layak sesuai kepada orang yang dia boleh manage diri dia tanpa secara sendiri. Maksudnya itu bukan first umrah dia. Betul bukan saja umrah, bukan saja first umrah tau, tapi dia kena faham aspek keselamatan, kesihatan. If anything happen, dia boleh manage sendiri tak? Kalau dia tak boleh manage sendiri sekalipun, dia ada duit yang cukup untuk standby. Ramai orang melihat DIY ni hanya kepada modal yang kecil saja. Dengan DIY kita boleh murahkan. Sebenarnya tak betul. Bila dia nak murahkan, nak kecilkan belanja, maka dia akan tolak dia punya takaful, medical, basically insurans dan jimat. Dia akan cuba jimat dan itu cara DIY yang salah. Kalau dia DIY sebab dia tak nak campur dengan orang, dia nak uruskan private, family sendiri, lebih privacy. Lepas tu dia ambil petugas pada waktu-waktu yang dia nak je. Macam contoh masa hari dia nak buat umrah, hari dia nak ziarah. Yang itu saya kira okey. Saya kira okey. Dalam segi hukum itself pun of course lah, bila kadang-kadang orang yang first time dia rasa macam okey, dia dah sangat history, family dia mungkin dah terlalu banyak orang kena scam. So dia takut, dia refer pada Google ataupun social media saja untuk refer tu pergi umrah, sampai booking mutawif pun tak, apa pun tak, jalan sendiri. Macam mana Ustaz? Saya rasalah lebih tepat kalau nak DIY ni, tanyalah orang-orang yang pakar. Kalau tuan-tuan nak buat umrah DIY, nak contact saya, tak ada bayaran pun dikenakan. Saya boleh guide pun apa yang tuan-tuan patut buat. Even dengan F pun saya dah bagi tahu, lepas ni F nak pergi sendiri je. Apa lagi yang F tak tahu. Ini cerita tentang very straightforward punya umrah. Tapi if you plan for satu trip yang kejap nak pergi sana, kejap nak pergi sini, so jangan DIY. Jangan. Satu trip yang ada mak ayah yang elders lah, orang tua, jangan DIY. Pergilah andai syarikat. Betul. Itu lebih selamat. Jangan tapi kalau membebankan orang-orang yang nak bersama dia. Saya bawa family saya pun masih andai syarikat. Betul. Dan saya sendiri itu DIY. Pasal kita tahu apa emergency, kita tak menyusahkan orang lain, tak melibatkan orang lain. Betul. Bila kita DIY, kita kena tahu. Contohlah kita DIY berlapan waliyadzubillah, mak atau ayah kita atau isteri kita sakit, kena warded. Kita dengan anak-anak, dengan yang lain macam mana? Betul. Nak stay ke? Ataupun tiba-tiba nak call Ustaz Roger, Ustaz dalam keadaan duit pun tak ada. Faham tak? So benda-benda ni orang kena faham itu jugalah. Dari segi keselamatan lah Ustaz. Let's say lah umrah DIY itu dia punya first time. Lepas tu selalu terjadi kan, bila sa'i tu kan, dia jadi 14. Tak faham lah, dia tak faham, dia tak cukup. Adakah itu sebenarnya tak disuggestkan DIY untuk first time? Sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi satu orang yang DIY A sampai Z, melainkan orang tu setaraf saya lah. Maksudnya dia boleh manage, handle sendiri lah.
Kalau untuk jemaah, saya rasa mereka salah faham dengan term DIY ni. Mungkin dia rasa dia beli tiket sendiri, dia dah DIY dah. Tapi hotel dia ambil orang lain. Tapi bagi jemaah first timer, kalau dia setakat DIY dia punya tiket, DIY dia punya hotel, masih okey. Tapi kalau sampai umrahnya, ibadahnya juga di DIY kan, kat situ tak sesuai untuk first timer lah. Berbeza pula dengan haji. Haji sekarang ni sebenarnya bukan sekarang, dari dulu lagi haji dah ada DIY. Saudi mengalu-alukan jemaah-jemaah persendirian, even daripada Brazil, Australia, mereka tak ada badan untuk tabung haji kan. Boleh datang secara DIY, mereka boleh mendapatkan visa dengan visa berbayar, dan kita juga ada visa berbayar, kita ada mujamalah, kita ada furada. Kalau umrah juga begitu, maka haji tentu lebih detail. Lebih berat lah kalau nak di DIY kan. Saya sendiri yang kalau saya DIY kan haji saya pun mungkin kosnya menjadi double. Kosnya menjadi double sebab transport untuk haji transport tak boleh bayar untuk seorang. Bilik tak boleh bayar untuk seorang. Kalau kita pilih untuk bilik sendiri tak nak berkongsi, maka kita perlu bayar untuk 4 kepala. Sebab dalam bilik tu memang 4 katil. Ya, memang dia allocate satu bilik dia jual lah, bukannya. Rugi lah. So benda-benda ni yang orang kena tahu juga, kos-kos yang dikeluarkan dalam package haji Arab Saudi tu sendiri. Untuk tasrih, untuk permit haji, dia memang disediakan dengan kos berempat. Faham tu, kita betul tahu tu kan. Itu kan So ada saya rasa jemaah kita tak ada yang betul-betul, kita cerita pasal jemaah rasmi haji tak ada jemaah haji yang rasmi daripada negara kita yang DIY. Tak ada. Biasanya memang berkumpulan. Memang datang berkumpulan dan bersama dengan syarikat lah. Ada pun term-term DIY yang digunakan hari ini yang dijadikan sebagai bahan marketing, bahkan sebagai bahan penipuan. Itu memang jelas. Yang disebutkan haji DIY, dia kata haji DIY adalah haji yang tidak menggunakan visa haji, yang tidak menggunakan tasrih haji, yang yang naik flight berlompat-lompat tu. Ini semuanya adalah jalan-jalan penipuan lah. Ustaz, bila kita macam, saya faham orang nak DIY sebab dia nak save cost. Okay, bila ada package A, B, C kan, tier lah, paling murah, sederhana, paling mahal. Apa beza package tu yang membuatkan dia jadi murah, dia jadi mahal, dan disebabkan, let's say contoh package paling murah tu, contoh individu tu tak mampu untuk bayar. Lepas tu dia macam, kita bayarlah orang yang pergi buat. So, upah lah. Upah. So daripada upah ni dengan beza package ni. Okay, F naik bus, bus public bus daripada Subang ke KL, dengan naik Grab daripada Subang ke KL, mana lagi mahal? Grab. Okay. So sebenarnya DIY lebih mahal dari sudut dalam kebanyakan hal. Orang sangka murah. Kalau kita ada 40 orang, satu bus tu 3,000 rial untuk the whole trip ziarah, airport apa semua. Dibagikan dengan 40, lebih kurang satu orang dalam 60-80 rial. 80 kali 40, 3,200 rial kan, 80 rial lah. Berbanding Yop datang dengan family 4 orang, naik taksi ke sana ke sini, rasa-rasa berapa banyak habis? 3,000 bagi dengan 4 orang, satu orang 1,000. Tadi satu orang 80 rial. Benda ni yang orang bagi saya DIY untuk atas dasar jimat duit adalah satu kesalahfahaman lah. Betul, salah faham tu. Macam beli borong beli banyak murah. Yalah. Beli satu mahal. Sama agak lebih kurang lah. Dia punya perumpamaan macam tu lah. Dan saya pernah jumpa pun DIY yang bayar hotel yang sama dengan kami. Yang saya bayar pada ketika tu 1,200 satu malam. Dia bayar 1,850 satu malam. Satu malam kali 5, Satu malam 650 different. Demam. Kali 5, 3,000 different. Dan dia kata itu DIY. Dan dia kata dia enjoy dengan DIY. Sedangkan dia tak faham pun apa sebenarnya DIY buat dan apa sebenarnya yang travel agency buat. Macam kami, konsep kami di Fakih Travel memang free and easy. Kita ada ziarah, dan ziarah tu hanyalah habis sebelum Zuhur. Dan ziarah kita hanya sekali di Mekah, sekali di Madinah. Kita tak bebankan jemaah. F boleh happily pergi haram, tidur kat haram, balik. Dia tak ada sikit-sikit ustaz nak jumpa kumpul semua, sikit-sikit kumpul semua.
Saya cakap benda ni sebab inilah yang saya lalu daripada zaman saya muda dulu. Dan saya masih muda lah. So saya nampak tak patut kita kejap-kejap nak panggil jemaah. Even kita nak ambil hotel yang 5 star yang dekat 3 kali makan pun saya fikir banyak kali tau. Sebab saya nampak benda ni. Contoh Yuk pergi umrah, nak balik hotel dah masuk haram, nak balik hotel walaupun hotel di depan mata, sanggup tak hanya untuk kejar lunch. Lebih rela, tak apalah, tak lapar sangat pun. Betul. Jadi akhirnya lunch tu di hotel 5 star tu bukan murah. Membazir tak? Membazir. Sebab tu macam kami untuk hotel 5 star kami ambil sarapan saja. Kalau lah sekalipun makcik tak pandai beli makanan tengah hari ke malam ke, bagi tahu saya belikan. Daripada kita ambil, sebab makcik mungkin nak makan tengah hari tu, hari pertama, hari kedua je. Hari ketiga dah start enjoy, duduk haram, tak nak balik lah, petang baru balik. Sebab itu tujuan kita ambil hotel dekat. Sebab nak banyakkan masa kat haram. Bukannya sebab ambil hotel dekat supaya boleh makan hari-hari. Tidak. Faham tak? So benda-benda ni yang saya kaji, saya tengok, oh ni tak sesuai, ni tak sesuai. Jadi kalau nak kata DIY tu dia enjoy sebab lebih jimat, bagi saya tidak. Lebih jimat dengan grup. Saya rasa pergi dengan travel agent senang, tak payah fikir apa, packing Betul. barang kau pergi Betul. Lagi tak payah nak pening. Hari ni nak kena buat itinerary tak payah. Ya. Simpan Tapi duit make sure, sikit-sikit, slow-slow, bayar no start, ada banyak ni, terus pergi lah. Tak payah pening. Make sure yang berdaftar, check balik macam make Ustaz sure kata yang tadi, daftar. step-step mana apa semua, ada rasa sangsi, curiga, tanya dulu yang paling pakar. So betul. Ustaz pun ada sediakan tadi nombor phone apa semua, boleh contact. Kita nak tanya tentang bila dia orang dah pergi, mungkin ada yang nak wakilkan ataupun upah haji, Upah haji. umrah sebagainya, tentang yang dah meninggal dunia. Sebagainya. Betul. Biasanya kita tengok dekat tiang-tiang lampu mesti banyak kadang bila dah nak musim kan. Tiang lampu 1,500. Tiang lampu jalan rumah kau. Banyak kan. Betul tak? Betul tak? Duduk mana ni? Banyak dekat bawah dekat area kita Damansara pun kadang ada. Upah haji dia tulis kan. Sekolah Cina Upah- tapi tiang apa ni? upah haji. Wah. Contoh macam mana Ustaz? Dia macam beli sayur kan, ada yang murah. Lepas tu viral. ada yang kira timbang kilo ke macam mana kan, jadi murah Viral. jadi mahal, mana satu yang betul kan. Tahun bila? Tahun lepas ke 2 tahun lepas yang dia tulis nama, tangkap gambar, campak. Tangkap gambar, campak. Ada satu time yang haji Oh, Macam ya, tu ada, pun ada, boleh ada. ke? Ada. Oh. Benda ni dah lama kalau cerita pasal Upah. badal haji, upah haji atau bahasa syar'inya adalah badal haji. Badal haji. Menggantikan seseorang untuk haji ataupun umrah. Syarat utamanya adalah orang yang menggantikan adalah orang yang dah pernah buat haji atau umrah. Kalau dia buat umrah, dia dah pernah umrah untuk diri dia. Macam kita semua ni dah pernah Utamakan umrah, diri dulu kita lah. boleh, kita dah pernah umrah pada tahun-tahun sebelum ni, datang lepas ni boleh terus buat umrah untuk orang lain. Tadi Ustaz kata yang orang yang pernah pergi umrah, selesai umrah, sekali lagi dia boleh menunaikan badal umrah atau badal haji. Syarat dia begitu, dua saja. Si pelaksana dia mesti dah pernah buat sama ada umrah atau haji untuk dia. Kalau dia dah pernah buat umrah, dia boleh umrahkan untuk orang lain pula. Kalau dia pernah buat haji, dia boleh hajikan untuk orang lain pula. Tapi pada tahun yang berikutnya lah. Maksud bukan yang macam contoh kita pergi sampai umrah, buat umrah yang pertama, balik hotel tenang besok, bukan. Umrah kedua. Itu ya. kalau Bukan. Saya suka soalan Dia ni. kena keluar daripada haram, masuk Betul, balik ni kan. betul. Betul Tu buat dia. balik. Ustaz, itu dah tolong jawab, soalan lain pula tu. Tolong jawab. Tapi nak cerita that umrah Badal tadi. satu kali umrah untuk dia dan dia. satu kali umrah lagi untuk orang lain. Yang penting untuk dia tu dah Dah selesai. selesai. Bukan masa yang datang. Maksudnya tahun-tahun lepas, 10 tahun lepas dah pernah buat untuk sendiri, sudah settle dah. Okey. So sekarang ni dia datang lagi untuk buat umrah untuk orang lain. Boleh. Boleh. Begitu juga haji. Tahun lepas dia dah datang buat haji untuk dia, tahun ni rezeki dapat buat haji lagi, tak bertugas tabung haji ke apa ke, so dia boleh buat untuk orang lain. So ini syarat yang pertama. Yang kedua, yang dibadalkan itu adalah orang yang memang tak mampu, dah dibuktikan tak mampu dari sudut fizikal. Fizikal. Maksudnya dari sudut kesihatan, medical, doktor dah sahkan dia tak boleh bangun. Tapi kalau doktor dah sahkan tiba-tiba lepas buat haji tu dia bangun, itu cerita lain lah. Okey. Faham. Dan yang kedua adalah orang yang dah meninggal lah. So ni golongan-golongan yang boleh dibadalkan. Cerita pasal nak selit sikit dah. Boleh. Hari ni dia buat umrah, pagi tu dia buat, petang tu dia buat lagi. So apa yang saya boleh jawab di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal sedemikian. Walaupun Nabi berhari-hari, berpuluh hari berada di Makkah, Nabi tidaklah melakukan umrah berkali-kali. Okey. Sama ada Nabi berpeluang ataupun tidak, yang penting Nabi tidak melakukan hal itu.
So memang satu kedatangan, satu musafir untuk satu umrah. Okey. Nampak Faham. So bila kita sebut tentang haji dan juga umrah, kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kerjakanlah untuk Allah itu satu kali umrah dan satu kali haji. Di rumah Allah bagi mereka yang dikurniakan kemampuan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar, yakni bila Allah dah bagi dia kemampuan, dia ingkar untuk melakukan hal itu. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak memerlukan kepada apa-apa pun daripada sekalian alam. Engkau tak buat, engkau ingkar, itu adalah kerugian untuk diri engkau sendiri. Allah tak akan ambil apa-apa daripada engkau. So nak bagi tahu that kita ni wajib kita adalah untuk satu kali umrah dan satu kali haji. Satu musafir lah maksudnya. Bukan dalam seluruh kehidupan kita, yang wajib adalah satu kali haji, satu kali umrah. Manakala yang lain-lainnya kita boleh saja terus datang, dan kalau kita datanglah untuk haji ataupun umrah yang lainnya, kita boleh terus datang untuk buatkan kepada orang lain. Badalkanlah. Adakah benda ni menjadi sumber marketing untuk menjual pakej umrah? Contoh, Fakih Travel, pakej 10,000 satu kali umrah. Free Travel, pakej 10,000 3 kali umrah. Hai Bocor dibawakan khas oleh app Tribe Sendram Berhad, di mana diorang adalah company yang buat website dan juga apps. Korang boleh explore diorang ni. Terima kasih kepada Pixels Distribution sebab mereka ni menaja kita orang punya podcast equipment macam Mauno, Rode dan Zhiyun. Dari mic hinggalah audio equipment dan juga lighting, semua steady. Barulah mic Bocor. Itu di sudut Marketing lah, tarikan orang. Tapi kebenaran dan sebenar-benarnya apa Ustaz? Macam saya bagi tahu tadi, memang Nabi SAW dan tidak dilihat daripada mana-mana sahabat yang datang dalam satu musafir mengulang-ulang umrah sampai 3-4 kali umrah, even 2 kali umrah pun tak ada. Namun sebahagian apa yang kita dapat lihat hari ini, sebahagian besar travel agency menawarkan umrah selang sehari, 3 kali, 7 kali, even dulu pernah muncul umrah 10 kali, tapi sekarang tak ada. Saya tak tahu, mungkin Mutawi semua tak tahan macam mana lah kan. Lutut goyang. Saya boleh kata ia adalah bahan marketing semata-mata. Dia tidak bersandarkan kepada mana-mana amalan Nabi ataupun para sahabat untuk menambah umrah dalam satu perjalanan. Hukum dia macam mana Ustaz? Kalau macam lah contoh, yelah Nabi buat sekali tapi kita buat 2 kali, baik apa? Macam tu pula dah. Tapi ada apa? Boleh juga persepsi orang. Yelah, memang tak salah apa kita memang buat. kebanyakan orang yang melakukan hal-hal tambahan dalam agama ni, mereka menyangka ia adalah baik. Tapi kita kena tahu bahawa agama ini tertegak di atas petunjuk yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 sahaja perkara yang menjadikan sesuatu ibadah itu diterima. Yang pertamanya, ibadah itu adalah ikhlas. Dia buat kerana Allah, tak ada sebab lain. Bukan sebab nak tunjuk kat bos aku pandai baca Al-Quran, jadi aku solat sendiri, inna atau inna. Bos ada kat belakang terus alif lam mim. Kan? Habis pula sampai muka surat ujung pula. Kan, surah Al-Baqarah kata. Kalau itulah yang berlaku, maka ibadah itu tak diterima. So ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ikhlas, memang kerana Allah. Dan yang keduanya, ibadah yang mutaba'atul rasul, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam suratul Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala saddaqa wala salla. Orang-orang yang diazab ini adalah mereka yang tidak bersedekah dan tidak salat. Apa maksud dia? Adakah orang-orang yang salat ni dia akan selamat secara serta-merta, dan yang bersedekah ni selamat serta-merta? Tidak. Yang disebutkan kat situ adalah orang yang dia sebenarnya sedekah, dia sebenarnya salat, tapi dia tidak bersedekah. Allah sebut sebagai tidak bersedekah dan tidak salat, merujuk kepada mereka itu boleh jadi sedekahnya rosak, salatnya rosak. Dia tidak mendirikan hal itu dalam keadaan betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, tidak ihtisab, tidak mengharapkan redha Allah. Dia tidak sedekah tu bukan kerana aku mengharapkan redha Allah. Bahkan ada orang yang dia bersedekah kerana ialah macam-macam sebab lah kan. Nak menunjuk-nunjuk konten kan? Bila konten dia lah yang terpaling sedekah kan. So, dia lah nombor 1 sedekah kan. Dan benda-benda ni yang kita boleh fahami sebagai apa yang kita nak
buat dalam agama ni, dalam yang kita nak angkat sebagai ibadah, ia mesti bertepatan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Dia tak boleh kita ikut dah tahu Nabi tak ajar tapi kita kata yang ini pun baik juga, which you try to challenge apa yang ada di tangan Nabi. Betul. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala sebagai satu benda yang za'amanan Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Maksudnya sekarang ni saya nak bagi analogi F sebagai banker. Okey. F kata account bank yang saya ada sekarang ni adalah RM100. Okey. So saya pergi bagi tahu isteri saya, tapi isteri saya kata tak, sebenarnya dalam akaun abang ada RM120. F betul dah RM100, tapi yang RM120 ni pun benda betul juga. So sekarang ni isteri saya try to challenge F sebagai banker. Faham tak? Faham. Sama juga bila Nabi ajarkan A dan kita kata ada A+. Kita sedang challenge apa yang di tangan Nabi sebagai, boleh jadi kita nak kata yang Nabi punya tu kurang baik berbanding apa yang kita. Layak ke kita nak buat macam tu? Tentu sekali tidak. Dan agama mana yang akan diterima? A ataupun A+ ni? A lah. Sebab A yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila Nabi ajarkan dalam solat kita takbir Allahu Akbar, maka kita pun ikut Allahu Akbar. Kita tak kata kalau ikut hadis setinggi-tinggi kalimah adalah la ilaha illallah. Kan Nabi sebut afdalul kalimah, kalimah yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bahkan kita masuk dalam Islam kita dengan kalimah syahadah, antashhadu billah, antashhadu an la ilaha illallah, apabila kalian bersyahadah la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kenapa kita tak baca itu dalam kita punya takbir? Tak payahlah Allahu Akbar, kita buat benda baik juga apa? Nabi pernah larang tak? Nabi tak larang. Pernah tak Nabi larang tukar sujud kita tu daripada sujud yang begitu kepada sujud terlentang? Pernah tak Nabi larang? Nabi tak larang. Tapi ceritanya adalah ibadah bukan tentang apa yang Nabi larang, tapi tentang apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi suruh. Benda ni yang orang kena tahu. Orang kata kalau Nabi tak larang maka bolehlah kita buat. Tak betul, tak betul. Kalau dalam muamalah, fiqah, urusan harian, dunia, ya. Kalau Nabi larang minum arak, baru kita tak minum arak. Nabi larang riba, baru kita tak minum riba. Kita tak ambil riba. Tapi dalam ibadah, apa yang Nabi buat itulah dia ibadah. Apa yang Nabi tak buat, dia tak akan jadi ibadah. Bocor cerita jujur. Bocor berani kata go.